kelas, exam kita akan bermula 1 jam daripada sekarang. Semua orang boleh mula menjawab. Aduh, susahnya. Okey, masa menjawab telah tamat. Semua orang boleh lepaskan kertas ke depan. Okey, semua boleh pergi keluar rehat. Afia, kenapa kosong ni? Okey, bangun kelas. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Macam mana kehadiran hari ni? Semua datang cikgu kecuali Afia. Cikgu, Afia dah lama tak datang. Afia, kenapa dia tak datang? Sejak dapat keputusan peperiksaan hari tu, dia terus gerak tak datang. Oh, begitu. Hai. Kenapa tak boleh faham ni? Hai, susah lah. Okey, baik semua. Masa pun dah tamat. Untuk cuti panjang seminggu akan datang ni, cikgu nak bagi awak tugasan lah. Jadi tugasan ni tolong buat. Ena nanti tolong sampaikan kepada Afia. Okey, boleh? Supaya nanti waktu cuti dia pun tidak ketinggalan untuk belajar bersama-sama dengan awak. Dan belajar ni sangat penting. Itu sebab kita kalau boleh biarlah belajar bersungguh-sungguh. Okey Apa ni? Oh, aku kan study untuk exam minggu depan. Ha? Study? Guna laptop? Ya, guna laptop. Kau scan QR kat depan tu je. Macam mana nak guna? Mari aku ajar. Ini ke QR-nya? Ya, inilah QR ni. Kau scan je, nanti semua nota keluar kat sini. Oh, ya ke? Ya. So, aku boleh study melalui nota-nota ke ke? Ya. Ni aku ajar. Ha, tengok ni, semua nota keluar dekat sini tau. Oh, senang lah lepas nak study. Ya, senang je. Scan je QR, nanti semua keluar kat sini. Oh, okey. Okey kelas, peperiksaan terakhir kita bermula 1 jam daripada sekarang. Semua boleh mula menjawab. Oh, senang. Tak sia-sia aku study guna teknologi.